Kelebihan orang kaya ialah pilihan. Bila mereka ada duit, mereka bebas untuk memilih. Kelebihan orang kaya, mereka dapat laksanakan dua rukun Islam, iaitu membayar zakat dan menunaikan haji. Bermakna untuk menjadi kaya ini bukan hanya untuk bermewah, tapi juga dapat beramal lebih dari orang yang miskin. Tapi ramai yang tidak tahu bagaimana cara untuk menjadi kaya. Permulaan anda untuk kaya ialah bayar diri sendiri dahulu. Apa maknanya? Pendapatan yang anda dapat sebenarnya untuk kayakan orang lain. Hanya duit yang anda simpan adalah sebahagian untuk anda kayakan diri sendiri. Tidak duit simpanan mustahil untuk kaya. Simpan minimum 10% daripada pendapatan anda setiap bulan. Dalam masa tempoh 10 tahun, anda sepatutnya sudah ada simpanan 1 tahun pendapatan. Jika anda sudah bekerja selama itu tetapi masih belum ada simpanan yang kukuh, anda boleh tukarkan kaedah simpanan ke dalam bentuk emas kerana emas lebih susah untuk anda belanjakan berbanding simpanan dalam bentuk. Simpan di akaun Gold Allocation Program adalah dalam bentuk krem emas dan anda boleh bermula dengan simpanan serendah AM100. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya, daftar akaun Public Gold, dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Sebelum itu, boleh save video ini untuk menunjukkan masalah.